Pengurusan kewangan masjid kini lebih mudah. Saksikan tutorial lengkap sistem perekodan kami. Layari pautan untuk video penuh. Tengok kepada core function system, iaitu kewangan pendapatan untuk menambah pendapatan ataupun duit yang masuk ke dalam sistem. So, tekan saja rekod pendapatan. Tuan-puan boleh masukkan tarikh, jumlah pendapatan yang masuk sebagai 2,000, pilih kategori, contoh kutipan Jumaat, akaun pada tunai ataupun bank Islam yang tadi masukkan tadi, keterangan, rujukan adalah optional, dan sekiranya duit yang masuk ini adalah sumbangan daripada penderma, tuan-puan boleh menekan sertakan nama penderma. Tapi sekiranya ia tidak berkaitan, tuan-puan boleh padamkan sahaja. Lampiran ini adalah optional tapi boleh dimasukkan. Okey, dengan syarat mestilah kurang daripada 2 MB. Simpan sahaja. So, data akan dimasukkan secara automatik.